Cekak kan. Gasak kat geng. Api. Hello semua, welcome back to my channel Syasya Buat Betul. So ini aku ada dekat Crazy Bait ambil udang. Macam biasa kalau kat Crazy Bait nak pergi mengai bagan kayak. Stay tune guys. Pagi petang malam kami gerak, pancing siap, joran tegak. Ambil udang. So yang kita dah sampai kat Jeti Pak Din. Mana ada ikan kami tak pernah ragu. Syasya Channel. So gang, seperti biasa aku ada dekat Muara Bagalalang. Aku ada dekat Jeti Pak Din, di mana kayak fishing rental Sepang, iaitu Mihat Legacy Trading bertapak. Tara. Jadi gang, siapa yang nak sewa kayak, hampa boleh Roger Ijan lah. Contact number dia kat situ. 100 sehari guys, bermula 8 pagi hingga 6 petang, termasuk life jacket, sauh dan juga kayak. So gang, kita orang kayak semua dah ready kat bawah. Nampak ni. Jadi untuk player kita hari ni, kita ada Abang guys. Oh, abang dengan payung gantung udang ni. Allah, payung macam lupa pula. Dan kita ada Imam guys. Kita ada Manap, Adi Adinda. Kita top up tu. Guys, Soldier. Jadi bonek atas. Jaa. Semoga bergasak guys. Alhamdulillah sekarang pukul 8.48. Doakan saya hari pertama berkayak. Aku tak kira aku nak berapa. Fight till the end. Apa? Ha? Fight till the end. Oh, sana. Oi, lagaknya. So geng, barang yang kita orang ada ni hari ni, walkie-talkie kita orang standby. Sebab apa? Kita dah berlaku macam-macam insiden kat sini. Kita lost contact dengan kawan kita, ada emergency, susah nak contact kita. So kita sekarang ni kita dah standby Standby. Andy ni dia boleh pergi 3 km. 3 km. So cukup lah. Dalam jarak kami berkayak ni sangat sesuai pakai barang untuk contact. So kita try. Masuk. Oh, tak buka lagi. Haram sih. Ni gelap. Tak buka lagi. Payung the hole. Dengar. Alright. Alright. So gang, macam biasa, udang aku beli yang saiz 7 kupang ni, besar sikit. Aku beli 40 ekor seperti biasa, 40 ekor. Untuk setup aku macam biasa, aku pakai Sawadi X Fighter mata JKP kali 3 saiz 16. Lepas tu hidup bullet saiz 5. Udang 7 ekor, cabut ekor, batang cucuk ikutkan ni. Aku akan buat macam ni lah. So ni setup kita. Tok Sam guys. Alhamdulillah. Assalamualaikum Tok Sam, sihat Sihat Tok Sam? Oh, sihat. Lama tak jumpa. Allah. Macam mana lah ni hasil sini okey Tok Sam? Itu hari kurang. Tak tahu hari ni tak tahu. Tengok hari macam okey tu. Ramai dah strike tu member tu. Kalau ada strike tu okey. Okey Kat JT pun 2 ekor. Oh. JT tu selalu ada tu bawah sampan tu. Kena 2 ekor tu kat belakang tu, jadi member kena. Anda cari spot dia memang ada. Saya lama tak turun ni. Tak tahu lah. Itu hari tak turun 15 tak turun. Member kau 2 orang je, apa nama dia? Saya kena allergic tu hari. Demam allergic? Gatal Gatal. So doktor cakap tak boleh main panas kan. Kita malas lah. Kan main panas lagi teruk ni. Oi, mana kena ada batuk lah.
cakap ke? Aku ingat apa dia? Dia ke duk makan? Aku ingatkan sangkut. Sorry buddy, aku ingat sangkut. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cakap yang macam ni. Apa masuk? Terlucu. Okey. Cun. Biar dah ambil. Ui, kasar ni. Ui, kasar. Ui, kasar guys. Alhamdulillah. Kasar guys. Bawah ni duk ada. Saiz padu. Gila, berbelit-belit aku fight dengan dia kayak duk ni. So geng, alhamdulillah aku dah strike 2 ekor awal pagi. Pagi, petang, malam kami gerak, pancing siap joran tegak. Tasik, Lombong, sungai, laut, mana ada ikan, kami tak pernah ragu. So geng, aku on the way ke atas. Abah tak ada strike lagi. Yang aku dengar kat belakang tadi, yang strike Imam hampir 1 kilo, kata ikannya besar. Rezeki dia first time turun. So jom kita try. Aku pun santai-santai je hari ni, tak ada nak rushing apa. Aku nak healing je. So let's go guys. Okay, aku standby. Ombak 4 beradik. Haram yang depan ni dia speed weh. Jahanam lah aku sekejap. Bodoh lah, dia laju siap. Dia orang nak buka penempatan baru weh kat atas ni. Okey. Last boat. Lalu kacau mission lah macam ni. Kita dah lah nak boleh strike pun susah. Dapat potong katak satu. Simpan Mas, simpan dalam seluar ang. Biar dia nyonyot. Habis celah. Jadi geng, lah ni pukul 10.30. Dia punya terik boleh tahan lah kan. Aku dah buka dah payung di raja aku. Padu mat. Oi, dia kuih turun. Boleh adjust ni. Okay, right. So masih lagi dengan mission untuk mendapatkan strike. Aku dah lama tak turun kayak. Aku pun tak tahu adakah hari ni akan berhasil. Aku sebenarnya jauh lagi untuk nak sampai ke atas sebenarnya. Tapi tak apalah, kita pelan-pelan kayuh lah. Cekak ni. Gasak kat ni. Alhamdulillah. Wih, dia ada ni. Oh, dah. Dia ada. Orang tu sangkut. Alhamdulillah. Saiz okey. Tak pilu.
So geng, aku naik sampai atas. So hari ni aku baru beli 3 strike. Lah ni dah pukul 2. Gila. Aku tak tahu aku tak hati bengai ke apa ke. Aduh hai. Susah betul nak ketuk dah ni. Aku tak tahu. Kawan-kawan kat bawah macam mana. Kita tunggu update lah. Aku turun balik ke bawah pelan-pelan. Strike. Ada lagi kat sini. Apa ada apa? Ada? Tak ada. Apa mengai kat mana? Tak ada. Apa kumpau? Makan kau apa? Macam mana abah boleh kumpau ni? Pak. Alhamdulillah. So yang aku dah naik darat. Abah, tengok abah kumpau ni, kesian abah. Kesian. So Imam, player first time kita. Macam mana first time berkayak? Okey. Oh, masa kaki. Itu tak ikut aku lagi. Tapi ya Allah, Imam. 我们都是北老仔，我上喜欢挂鱼牌。 Astaghfirullahalazim. Nasib baik dah dekat. Kau dah kenapa, Mam? salam kenal. Mana ikan? Nak belagak tadi. Itulah kata niat tu. Niat tak baik. Adalah cendol-cendol. Dua ekor 2 ekor. First time kayak. Tak tengok sikit kan. Aduh Jamila, gadis ayu. Ya. Kerapu gigit. Serius? Bosor. Dekat situ? Tempat Adi tu. Tempat Adi mana? Tempat Adi Barakudau. Depan ni? Ha? Yang di Barakudau. Ha. Kerapu sama ikan aku. Sini tak hilang. Serius? Ya. Tanya mana. Aku nak pergi bottom balik lah ni kat situ. Ya. Kerapu gigit weh. Ikan Imam. Gila lah. Aduh siap. Tahu macam banyak. Atas tak ada siap. Betul gila weh ni. Penat. Ada lah tapi tak rancak lah. 4 ekor. Aku turun balik. Aku main kat adik sangkak. Mereka bottom kerapu. Mereka tak bagi aku main kat sangkak tadi. Sebab mereka nak collect kerapu apa kata. So ni dia. Fighter sangkak kita. Ya. Mana kerapu hang? Tengok kerapu. Hasil. Adi parking kat sangkak dia bottom isi ikan untuk cari kerapu. Wah, ui. Ada merah, baik. Ini bukan MJ, bodoh ni merah, baik. Merah. Tu. Angsai. Adi sudah ada lesen merah di sini, guys. Merah, kapu tengok. Oh, kapu manis dengan kapu hybrid. Oh, ni kapu hybrid. Ni. Mantap ah. Oh, ada lauk lah, guys. Imam pun ada. Abah lah kumpau siap abah. Oh, dia pun gasak kata. Ni, tak harap. Ni semua depan tu. Oh, yo. Aku pergi atas haram, tak ada apa. Ada bang, ada bang. Apa ni? Yes, kerapu lauk. Bodoh. Tengoklah weh, mata. Mata GKP kan. Berada. Abang masak pun aku saja je. Sebab ada rod free ni tu. Oi. Kau Tok Sam ni buat piknik. Tok Sam ni. La ilah. Bagi dapat dululah. Apa belum jadi apa-apa dah terbelit. Okey. Okay, kita drop guys. Ya. Ini kalilah.
A few moments later. Alhamdulillah. Penat siap. Dia dah telan. Gerak Sam. Ya, jumpa lagi Tok Sam. Allah, aku duk tarik ikan Tok Sam nak gerak dah. Tok Sam, bye bye. Jumpa lagi Tok Sam, terima kasih banyak. Tok Sam pun strike cendoy dalam 3-4 ekor. Aku mati-mati ingatan setangkut bodoh. So geng, macam-macam teknik yang kami try. Alhamdulillah semua tak kumpau, ada hasil. Abah lah kumpau dia naik awal. Pergi mana lah. Dah nak sampai masa dah lagi 20 minit. Kita tunggulah. Masing-masing tengah mencuba kerapu. Banyak lah weh kerapu ini weh. Mana pun dapat. Pakai sekap. Tak sia-sia ada korban dengan sekap. Adi. So kalau nak tengok hasil yang orang cakap jelas lah. Aku tunjuk ke atas lagi. Stay tune guys. Syashan channel, buat apa tu jom kita gasak. Geng ketak pala. So geng, kita nak belanja hasil pada angler-angler kita ni. So sebelum tengok hasil angler, kita tengok player tu. Adi Linda, thank you so much untuk ni. Tak, thank you mam. Thank you mana. Thank you Ja'a. Ya Anyik, ya Anyik. Okay. Thank you guys. So geng, kita tengok hasil tu. Bermula dengan Adi. Kita tengok hasil dah. Jeng. Ada kapu hybrid, merah hybrid, manis. Imam. Ya Allah Imam. Imam ya. Oh yang ni dah luka geng, kapu gigit. First time mantap Mantap lah. Mantap. Mana saya nak? Mantap padu bodoh. Kapu. Aku tak kira, aku nak kapu. Ni siakap. Apa ni ambil kak. Ni ikan ketutu ni. Apa masalah you ah? Okey, jap ah. Kata tak ada. Ada. Oh. Ada dah dia. 2 ekor. Oh, padu ah. Cash. Ada. Mana? Sumpit dengan aku tak berpisah Aku sumpit mesti ada. Oh ni. Siakap. Sumpit. Kamu tak jual. So aku punya siakap dan kerapu. Ni ah. 1, 2, 3, 4 kapu sekok. Alhamdulillah hasil mantap guys. Geng ketak pala tak kira mana. Pancing steady ikan semua kena. Gasak je bro jangan tunggu. Strike kuat tali pun lari laju. Muara pantai kami tetap turun janji. So jangan lupa kalau hampa nak main kayak kat Muara Begalalang, hampa boleh sewa kayak dekat Kayak Fishing Rental yang bertempat di JT Pak Den. Itu Mihat Legacy Trading. So thank you so much guys for watching. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Kalau ada rezeki kita jumpa next content guys. Bye. Assalamualaikum. Okay, kubur lepas mandi. Kita nak terjah toilet. Tumpang toilet. Tumpang toilet.